Merdeka, satu perkataan je kan? Tapi, ia bukan sekadar satu tarikh dalam kalender kita. Ia sebenarnya macam degupan jantung sebuah negara yang baru lahir tau. Jom kita bedah siasat macam mana satu perkataan ni bukan saja membebaskan tanah air, tapi betul-betul membentuk jiwa kita sebagai satu bangsa. Okey, jadi apa sebenarnya maksud merdeka ni? Pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir, adakah ia semata-mata pasal kita dah tak dijajah lagi? Itu je ke? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih mendalam, lebih besar maknanya di sebalik laungan keramat tu? Sebenarnya kan, kisah kemerdekaan Malaya ni macam satu cerita yang hebat. Ia bermula dengan sebuah idea. Lepas tu, idea tu bertukar jadi satu rancangan yang teliti dan akhirnya semuanya memuncak pada satu detik. Detik yang mengubah nasib kita semua selama-lamanya. Untuk faham erti merdeka dengan lebih mendalam, cuba kita tengok apa kata tokoh-tokoh dunia. Macam Nelson Mandela. Bagi dia, kebebasan tu bukan setakat pasal politik tau. Ia adalah satu perjuangan. Perjuangan untuk bebas daripada sistem yang menindas, bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Kiranya satu impian universal untuk semua orang. Okey, kalau kita tengok jiran kita pula, Presiden Sukarno dari Indonesia. Dia punya pandangan lagi direct. Bagi dia, merdeka tu mutlak. Maksudnya bebas selama-lamanya. Bebas untuk kita berfikir, bebas untuk kita bertindak, jauh daripada cengkaman politik yang menindas. Dan yang paling penting sekali, pandangan bapa kemerdekaan kita sendiri, Tunku Abdul Rahman. Bagi Tunku, merdeka ni bukanlah garisan penamat. Bukan. Sebaliknya, ia cuma satu perhentian. Macam checkpoint dalam satu perjalanan yang masih jauh. Sebabnya, perjalanan yang sebenar baru je bermula, iaitu tugas untuk membina sebuah negara baharu yang berlandaskan keadilan dan kebebasan. Okey, so macam mana idea-idea yang hebat ni semua diterjemahkan menjadi sebuah negara yang kita boleh lihat, kita boleh rasa. Semuanya bermula dengan persediaan. Persediaan yang sangat teliti daripada sekecil-kecil simbol sampailah ke pembinaan pentas yang paling bersejarah. Setiap negara yang baru lahir kan perlukan identiti, sesuatu yang boleh menyatukan semua orang. Jadi, dari sinilah lahirnya simbol-simbol kebanggaan kita. Kita ada bendera baharu, bendera persekutuan, rekaan Muhammad Hamzah. Lepas tu, lagu kebangsaan Negaraku, yang menariknya melodi dia diambil dari lagu Terang Bulan dari Perak. Kemudian kita ada Jata Negara yang gah dan akhir sekali, Bunga Raya. Bunga kebangsaan kita ni sebenarnya pilihan Tunku sendiri. Tapi identiti bukan setakat simbol je. Untuk detik yang sangat bersejarah ni, satu pentas fizikal yang grand diperlukan. Sebuah stadium ikonik yang akan menjadi saksi abadi kelahiran negara kita. Dan stadium tu bukan calang-calang ya. Kapasitinya 22,000 tempat duduk. Cuba bayangkan. Yang lagi hebat, Stadium Merdeka ni siap dibina dalam masa 6 bulan je. 6 bulan. Ini betul-betul menunjukkan betapa bersemangat dan bersungguh-sungguhnya semua orang untuk sambut Hari Merdeka. Sekarang, kita sampai ke kemuncak cerita kita. Momen yang ditunggu-tunggu. Malam 30 Ogos 1957. Cuba kita hayati saat-saat terakhir di bawah pemerintahan British dan detik-detik pertama kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Cuba kita sama-sama bayangkan suasana malam tu, ya. Pukul 11 malam, padang Kelab Selangor tu dah macam lautan manusia, penuh sesak. Tepat jam 11.58 malam, semua lampu dipadamkan. Gelap gelita. Bayangkan, selama 2 minit yang penuh debaran tu, mungkin hanya bunyi nafas dan degupan jantung je yang kedengaran. Tiba-tiba, dom! Jam besar berbunyi menandakan tengah malam. Lampu terus menyala. Bendera Union Jack diturunkan buat kali yang terakhir. Dan serentak dengan itu lagu Negaraku berkumandang buat pertama kalinya mengiringi bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan megahnya. Dan pada detik itulah, Tunku Abdul Rahman melangkah ke depan. Dengan suara yang lantang dan penuh semangat, beliau memimpin laungan yang ditunggu-tunggu, Merdeka. Bukan sekali, tapi 7 kali. Bayangkan gegak gempitannya suasana. Laungan itulah yang secara rasminya menamatkan zaman penjajahan dan menyalakan harapan untuk sebuah permulaan yang baru.
Tapi kemeriahan malam tu hanyalah permulaan. Keesokan paginya, 31 Ogos 1957, barulah negara kita dilahirkan secara rasmi. Upacara pengisytiharan kemerdekaan berlangsung di Stadium Merdeka di hadapan Raja-Raja Melayu, wakil-wakil dari seluruh dunia dan semestinya puluhan ribu rakyat yang tak henti-henti bersorak. Okey, persoalannya sekarang, bila sorakan merdeka dah reda, apa jadi lepas tu? Apa yang berlaku sehari selepas merdeka? Yelah, merdeka dah dapat, tapi kerja membina negara ni baru je nak mula. Jom kita tengok apa langkah-langkah pertama yang diambil. Well, kerja-kerja pembinaan negara terus dimulakan tertumpu pada 3 perkara utama. Dari segi politik, kita memilih sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen untuk pastikan negara stabil dan hak rakyat terjaga. Ekonomi pula, fokus utama diberikan kepada pembangunan wabanda, salah satunya melalui Rancangan Malaya Pertama. Tujuannya untuk kurangkan jurang perbezaan. Dan dari sudut sosial, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan, sebagai bahasa penyatu. Pada masa yang sama, akses kepada pendidikan dan kesihatan diperluaskan untuk semua lapisan masyarakat. Merdeka ni bukan setatak bebas, tapi ia juga bermaksud berdaulat. Apa tu berdaulat? Senang cerita, ia adalah kuasa untuk kita tentukan nasib kita sendiri. Tapi, apa sebenarnya ciri-ciri yang menjadikan sebuah negara tu betul-betul berdaulat dan merdeka? Sebenarnya, ada 5 tiang seri atau tonggak utama. Nombor 1, wilayah. Mesti ada sempadan yang jelas yang kita panggil tanah air. Nombor 2, kerajaan. Mesti ada badan yang mentadbir dan memimpin. Nombor 3, kedaulatan undang-undang dengan perlembagaan sebagai rujukan tertinggi. Nombor 4, lambang negara macam bendera dan lagu kebangsaan yang kita bincangkan tadi sebagai identiti. Dan yang kelima, yang paling-paling penting, rakyat. Kitalah rakyatnya, warga negara yang ada hak dan juga tanggungjawab. 5 perkara inilah yang mengukuhkan asas sebuah negara yang merdeka. Jadi, jelaslah kan, merdeka pada tahun 1957 tu hanyalah detik kelahiran. Tapi kerja membina dan menjaga negara ini adalah satu perjalanan yang takkan pernah tamat seumur hidup. Jadi, soalan terakhir untuk kita renungkan bersama. Sekarang, selepas berpuluh-puluh tahun kita merdeka, macam mana agaknya cara terbaik untuk kita pastikan semangat di sebalik laungan keramat merdeka tu terus hidup dan subur, terutamanya untuk generasi yang akan datang? Satu soalan untuk kita fikirkan.